Dia tak tidur. Dah pukul dia baru dia tidur. Dia susah tidur. Dah pukul. Dah pukul. Dia antara gokok ke satu. Orang tu tak boleh buat anjing lah, paranormal, terganggu. Sebab saya bunyi bisikan ayam. Ayam tu bising selalu. Gokok, anjing pun menyalak, berbunyi. Orang ni kan dia nak, kalau nak rakam, dia kena sunyi, tak ada bunyi bising. Tapi kalau bunyi bising, itu nama paranormal menipu. Ada orang dia bawa paranormal paling kelakar dia. Dia buat pocong apa, pocong tipu, pontianak tipu. Kacau paranormal. Jadi yang orang panggil paranormal pro. Kamu sekali-kali nak buat lah satu permainan. Panggilnya paranormal. Nanti kita buat. Kita bagi orang lah, suruh buat. Kita patut kita hunting. Yang paling best bulan Ramadan lah. Yang paling best kita buat hunting. Tapi nak joinnya tu lah. Nak buat je. Kita bawa bulan Ramadan, kita buat masa raya. Kita buat pos, kan ada pos sunat kan. Tu boleh buat hunting. Hunting paranormal. Siapa yang bunyi tu sini? Rasanya lah maju paling belakang. Mesti bakal lupa rakam. Dia dah tahu kelemahannya. Langsirnya tu lah, gerak-gerak langsirnya, tak tahu macam. Langsirnya gerak-gerak tu.
Itulah saya gerak-gerak ada hantu. Gerakkan. Iya. So. Tapi kalau kita rakam lagi, teacher ni ngamuk yang nanti. Teacher pun ada masalah juga. Teacher ni dia sama macam cerita Noli ni garang. Ngamuk-ngamuk, jerit-jerit. Tak siap kerja rumah memang dia mengamuk lah. Jadi garang daripada teacher lain. Yang paling garang dia lah. Dia akan mengamuk. Masa nanti gua pun dia tangkap nanti kan. Dia dah kat basah. Kalau kau naik motor lah, kau naik motor mungkin tangkap basah lah. Dia orang takut nak tangkap. Kalau ada mak bapak lagi kan. Kalau kita naik dengan Ijan ke, dengan Abah ke kan, orang tak akan tangkap. Tapi kalau aku naik seorang, dia orang akan tangkap. Tangkap basah. Kalau aku contoh kalau aku naik basikal elektrik kan, pergi seorang, nanti ada orang tangkap kau daripada belakang. Grip kau lah, grip pada belakang. Besok mula operasi tangkap. Besok jam 7 sampai jam 1 lah. Setengah hari. Daripada lepas tu sambung pukul 2, pukul 1 kan, pukul 1 lebih sampai pukul 2.15 ada operasi. Sampai ni 6 petang, 7 malam ada operasi. Satu hari dia orang tu buat kerja. Operasi tangkap perakam lah, orang yang perakam tu. Besok mula operasinya. Sekolah buka ni operasi dia mula. Operasi tangkap orang yang perakam. Dia tak perakam tu apa? Tu yelah orang yang kerakam, yang sekarang video dalam internet. Besok operasinya mula sampai cuti sekolah. 1 sampai 12. Iyalah. Bulan 12 cuti, dia tak ada operasi lah.
Sampai 44 tak? Dah start 44. Ya betul. Macam nampak rakam tu 5 minit.